Seorang kakak bernama Angeline Duran. Dia dengan yakinnya klaim dia adalah pemilik sah matahari. Bukan sembang kosong tau. Dia siap pergi daftar dekat pejabat kerajaan lagi. Kata je, undang-undang tak larang orang memiliki benda di langit selagi bukan negara yang membuat tuntutan. Dia kata, kalau orang Amerika boleh klaim bulan, aku pun boleh ambil matahari. Yang membuatkan ramai orang geleng kepala, dia nak kenakan cas dekat semua orang yang menggunakan matahari. Kau jemur kain ke? Kau bercuti tepi pantai ke? Berpeluh time panas pun kena bayar. Tapi dia janji juga, sikit duit tu dia nak bagi untuk kajian dan bantu orang miskin. Bakinya confirm lah masuk poket dia sendiri, takkan nak masuk poket korang pula. Moral cerita ini, kalau korang keluar rumah jangan lupa pakai topi. Takut nanti tiba-tiba bil sampai rumah, bil tu tulis cukai matahari Angelina Duran. Hahaha.